Nombor dalam akaun bank boleh diedit tuan-puan. Tapi emas beratnya tak boleh menipu. Duit dalam bank tu memanglah nampak banyak tuan-puan. Tapi cuba tanya diri sendiri, adakah nilai dia masih kekal? Zaman sekarang tuan-puan, duit RM10 pun rasa macam RM1. Yang mana tuan-puan barang makin mahal, kuasa beli pula makin jatuh. Tapi ramai masih rasa selamat. Sebab apa tuan-puan? Tengok angka di dalam akaun tu masih banyak. Tapi tuan-puan, emas ini lain. Tak kiralah ekonomi naik ataupun turun, beratnya tetap kekal. Yang mana tuan-puan 1 gram tetap 1 gram. Tak boleh inflate, tak boleh print. Dan yang paling penting, emas ini kalis inflasi. Yang mana tuan-puan boleh jaga nilai harta tuan-puan. Anda boleh simpan RM100,000 dalam akaun bank. Tapi kalau tak tukarkan sebahagian kepada bentuk emas tuan-puan, anda tengah biarkan nilai harta anda bocor secara perlahan-lahan. Tuan-puan, tak perlu tunggu kaya baru nak simpan emas. Orang yang bijak dia mula dulu sebab dia tahu tuan-puan, nilai tak pernah tunggu orang yang terlambat tuan-puan. Kalau anda dah ada duit, jadikanlah emas ini sebahagian daripada simpanan hari ini tuan-puan. Bukannya esok tuan-puan, tapi hari ini.